Dan kita kena hadap lah dengan rakyat yang lagi cerdik ni. Dia tak ikut je kita semua kan. Jadi sebab itu yang berlaku ni dinamik dalam parti dia orang ni semua ni. Kalau tak berhati-hati, dia akan menambahkan masalah kepada Perdana Menteri. Yang itu terpulang kepada mereka lah. So, membawa saya, kita dah masuk ke dalam cerita parti ni, kita seronok kan cerita parti kan. Okey. Wallahi wabillahi watallahi. You know what I mean kan? Okey, kenyataan daripada Dr. Mazli, kawan saya, sahabat saya juga, mengatakan bahawa YB menipu sebenarnya dan ada beberapa kenyataan lah sebab ramai, bukan YB seorang je dalam meeting tu. Kalau YB dengan contoh dengan Perdana Menteri, diorang tak apalah. Ni ramai dalam tu, dia kata tak ada berlaku peristiwa tersebut. Okey. Saya tambah sikit sebab saya tanya ada beberapa orang yang hadir, dia kata ada. Saya tanya beberapa orang lain, dia kata tak ada. So I think it's a matter of interpretation ke ataupun memang tak berlaku ke, atau YB berhalusinasi ke, macam mana tu? Sakit mental ke dia kata? Tapi ialah Dr. Mazli sepatutnya tak payahlah sebut skizofrenia. Tak, betul. It's politically incorrect. Pesakit skizofrenia, orang yang ada mental health issue, they have to go through a lot daripada satu hari ke satu hari. Kalaupun tak suka aku, janganlah hina skizofrenia kan. Yang itu saya nak tegur dia lah. Sebab dia ni doktor PhD yang hebat kan. Benda tu, kesalahan seperti itu tidak sepatutnya dibuat kan. Sebab kalau saya ada ahli keluarga yang ada skizofrenia, I will feel very offended kan. Baik. Aku ada rakaman. Malam ni kita tahu Saya tak tahulah saya tak tahulah sama ada dia terkeliru. Sebab ada orang beritahu dia mungkin terkeliru. Banyak sangat meeting. Dia banyak sangat meeting. Jadi mungkin dia terkeliru meeting yang mana. Tapi saya merujuk kepada mesyuarat MPP 5 hari bulan 5 saya ingatkan. Di Seri Perdana. Dan saya ada pengiring saya kat luar kan, dan adalah banyaklah orang yang menunggu kat luar. Dia sampai dengar kat luar tau. Dan bila saya kata jerit itu ialah kerana saya kenal Datuk Seri Anwar ini daripada umur 17. Saya daripada jadi chief of staff dia kan, jaga pejabat dia, sampai saya jadi pengarah strategi, naik presiden semua ni kan. Dia tak pernah meninggikan suara seperti itu sepanjang dia kenal saya. Kepada YB? Kepada saya, tak pernah. Jadi, orang lain tak tahulah, mungkin kena jerit sampai pecah satu bangunan baru dia ingat jerit. Tapi bagi orang yang kenal konteks hubungan saya dengan Datuk Seri Anwar, dia kalau dia tak bersetuju pun, dia cakap dengan baik sebelum ini kan. Jadi yang sebab saya mula bertanya soalan ni sebelum recording kod nak keluar ke apa kan. Saya bertanyakan soalan kepada developer. Belum habis saya tanya soalan, dia dah potong dah. Dan terus macam-macam lah kan.